Terdapat gangguan perkhidmatan global melibatkan Cloudflare yang menyebabkan beberapa platform utama tidak dapat diakses buat sementara waktu. Perkhidmatan FPX bagi bank-bank juga turut terjejas. Bagi sesiapa yang mahu menabung emas, boleh gunakan kaedah manual buat sementara waktu. Platform seperti ChatGPT dan X turut terkesan kerana bergantung kepada rangkaian Cloudflare. Gangguan ini berlaku akibat lonjakan trafik yang luar biasa sebelum sistem mengalami keadaan ralat. Perkhidmatan dijangka pulih secara berperingkat selepas kerja pemulihan dilakukan oleh pihak teknikal dalam tempoh beberapa hari. Insiden ini tuan-puan mengingatkan kita bahawa segala bentuk kekayaan atau maklumat yang tersimpan di dalam sistem terdedah kepada risiko. Apa sahaja yang berada dalam sistem boleh mengalami gangguan atau terhenti pada bila-bila masa sahaja. Situasi ini adalah peringatan buat kita semua untuk simpan juga sebahagian emas di tangan sebagai backup kekayaan. Elak 100% letak simpanan di dalam sistem semata-mata. Bagi saya sendiri buat 50-50 ratio. Separuh dekat tangan, separuh lagi di dalam akaun. Jom, yang mana nak mula simpan emas, boleh klik link di bio Safia Sofian, daftar akaun emas Giat Percuma, saya akan bimbing sebaiknya.